Indonesia membuat kejutan besar apabila negara Garuda itu membeli pesawat pejuang generasi kelima KAAN dari Turki, menunjukkan perubahan besar dalam landskap pertahanan udara rantau ini. Perjanjian ini juga menandakan kemajuan pesat industri pertahanan Turki apabila negara Istanbul itu disingkirkan dari program F-35 Amerika Syarikat. Perjanjian pesawat KAAN. Turki dan Indonesia bersetuju untuk mengeksport sebanyak 48 buah pesawat KAAN bernilai USD 10 bilion. Pesawat akan dihasilkan dalam tempoh 10 tahun dengan penyertaan syarikat pertahanan dari Indonesia. Indonesia sebelum ini telah membeli sebanyak 42 buah pesawat Rafale, menunjukkan peningkatan besar dalam kekuatan udaranya. Turki membangunkan KAAN selepas disingkirkan dari program F-35 kerana telah membuat keputusan untuk membeli S-400 Rusia. Pesawat KAAN berjaya terbang buat kali pertama pada 2024 dan akan memasuki perkhidmatan pada 2028. Turki merancang menghasilkan varian KAAN untuk kapal pengangkut pesawat Mugam. Turki membuat andaian bahawa 2 buah pesawat pejuang KAAN akan dihasilkan dalam masa sebulan menjelang 2029. Turki turut menawarkan Malaysia untuk menyertai projek KAAN untuk akses teknologi pertahanan udara. Kesimpulan, perjanjian KAAN memberi negara Garuda itu kelebihan teknologi udara generasi kelima sambil menonjolkan Turki sebagai kuasa pertahanan udara baharu yang semakin berpengaruh. Malaysia juga berpotensi menyertai projek ini untuk memperkukuhkan pertahanan udaranya. Pendapat korang apa? Perlukah Malaysia turut serta dalam projek pembangunan pesawat pejuang generasi kelima? Izinkan saya untuk tahu melalui ruangan komen. Sekian, terima kasih.